Ayat yang paling menakutkan adalah ketika Allah menyebut fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, lancarkan perang kepada Allah dan Rasulnya bagi orang yang memakan riba. Para ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka menyebut kalau diselak Quran daripada lembaran daripada awal sampai akhir, ayat yang paling menakutkan dalam Quran, ayat apa? Ayat yang paling menakutkan adalah ketika Allah menyebut fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, lancarkan perang kepada Allah dan Rasulnya bagi orang yang memakan riba. Kalau kita fikir logik, zina, arak, ni dosa besar tak? Ada hukuman hudud tak? Kalau orang membunuh orang lain ada qisas kan? Kalau kita kata riba tu adalah dosa yang lebih besar, rasanya macam kena ada hukuman lagi besar kan? Tapi dalam Quran tak ada. Hukuman tak ada untuk pelaku riba, per se tak ada. So antara perkara yang saya explore bertahun-tahun cari jawapan ni adalah kenapa tak ada. Saya tak jumpa lagi jawapan yang tuntas, tapi antara jawapan yang mula nampak dengan journey macam ni, dengan bertanya para ulama, adalah orang yang membina sistem mengayakan orang sekelompok kecil di atas dan meragut kehidupan berbilion-bilion orang di bawah ni, tak ada hukuman yang setimpal boleh diberikan di dunia. Dia bukan membunuh satu jiwa, dia membunuh berbilion-bilion jiwa bergenerasi-generasi lamanya.